Anda pernah fikir tak pasal misteri di sebalik tanda harga? Hari ini, kita akan bongkar rahsia strategi penetapan harga dan kita akan dedahkan macam mana syarikat tentukan nilai untuk setiap barang yang anda beli. Okey, jom kita mula dengan soalan yang saya rasa semua orang pernah tanya diri sendiri. Percayalah, beza harga yang macam langit dengan bumi ni bukanlah satu kebetulan. Sebaliknya, ia hasil daripada strategi bisnes yang dah dirancang betul-betul. Jadi, setiap strategi harga sebenarnya wujud antara dua titik ni. Kalau letak harga terlalu rendah, syarikat rugi. Kalau letak terlalu tinggi, pelanggan lari pula. Nak cari balance yang betul-betul ngam tu, itulah cabaran paling besar untuk mana-mana bisnes. Baiklah, jom kita mulakan dengan cara yang paling asas sekali, yang bermula dengan poket syarikat itu sendiri. Yang ini, cara paling straightforward dan selamatlah. Bayangkan macam kita bina asas rumah. Ia pastikan semua kos dari bahan mentah sampailah ke pemasaran, semuanya dah cover, lepas tu barulah tambah sikit untung ke atas tu. Proses dia senang je, ada 3 langkah dan selalunya orang panggil penetapan harga markup. Syarikat kira semua kos untuk buat satu barang, lepas tu tambah sikit lagi untuk untung. Simple kan? Tapi jangan ingat senang macam tu je. Syarikat yang betul-betul hebat, dia faham yang kunci untuk berjaya lama-lama tu sebenarnya terletak pada cara diorang uruskan jurang antara kos dengan harga jual. Okey, tapi mana ada bisnes yang wujud sendiri-sendiri je, kan? Ini membawa kita ke lapisan yang seterusnya, pesaing anda. Kat sini, fokus dah beralih. Bukan lagi pasal kos dalaman syarikat, tapi lebih kepada apa yang berlaku kat luar sana. Apa orang lain buat, berapa harga yang diorang letak. Kita tengok contoh klasik macam Caterpillar. Diorang tak takut pun nak letak harga premium, lagi mahal daripada pesaing. Kenapa Sebab diorang yakin dengan nilai yang diorang tawarkan. Jentera yang tahan lasak gila dan servis lepas jualan yang memang tak ada tandingan. Jadi, poin penting kat sini bukanlah pasal siapa paling murah. Ia tentang mewajarkan harga anda dengan nilai yang anda bagi. Kalau produk anda lagi bagus, mestilah boleh charge lebih sikit kan? Dan ini membawa kita kepada strategi yang paling power, paling bijak sekali. Bermula bukan dengan kos, tapi dengan pelanggan. Cara ni, dia terbalikkan terus proses tu. Anda kena fikir dulu, apa nilai produk ni pada mata pelanggan? Apa yang diorang sanggup bayar? Lepas tu, barulah kita tetapkan harga. Semuanya mula dan tamat dengan pelanggan. Okey, dalam strategi berasaskan nilai ni, ada 2 cara fikir yang utama. 1, fokus untuk bagi nilai yang baik. Maksudnya, harga tu rasa berpatutan sangat dengan kualiti yang dapat. Yang kedua pula, nilai tambah. Yang ni pasal bagi ciri-ciri tambahan untuk justifikasikan harga yang lebih tinggi. Bila sebut nilai baik, jangan salah faham. Tak semestinya murah tau. Maksudnya, harga tu rasa berbaloi. Contohnya, penyejuk Yeti tu, harga dia boleh cecah RM1,000. Memang mahal, tapi pembeli rasa ia sangat berbaloi sebab ketahanan dia yang luar biasa tu. Okey, yang kedua pula, harga tambah nilai. Cuba fikir pasal Starbucks. Anda bukan setakat bayar untuk kopi, anda bayar untuk suasana, wifi percuma dan pengalaman jenama tu sendiri. Ia tentang mewajarkan harga premium dengan menawarkan satu pakej yang lengkap. Okey, jom kita tengok pula bab kira-kira. Sebab tak kisahlah strategi apa pun yang kita guna, yang paling penting, jangan sampai rugi. Inilah alat yang syarikat guna untuk cari satu titik ajaib, titik di mana diorang tak untung tapi tak rugi juga. Kira macam titik kosong lah atau titik pulang modal. Asasnya ada satu formula yang simple je yang tolong kita seimbangkan antara kos tetap yang perlu dibayar dengan untung yang kita dapat dari setiap barang yang dijual. Jom kita tengok satu contoh mudah. Katakanlah sebuah syarikat pembuat pembakar roti untuk kita nampak macam mana benda ni berfungsi. Jadi, nampak tak? Nombor magic dia, 30,000. Syarikat ni kena jual tepat 30,000 pembakar roti semata-mata untuk cover semua kos. Jualan pembakar roti yang ke 30,000 satu dan seterusnya, itulah baru untung bersih. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Harga tu sendiri ada kuasa untuk ubah permintaan. Kalau harga naik, mungkin kurang orang beli. Kalau harga turun, jualan mungkin naik, tapi untung pula kurang. Memang satu seni, kena pandai imbang antara nak untung dengan nak pastikan orang ramai masih beli. Jadi, kami tinggalkan anda dengan soalan ni.
Lain kali, bila anda tengok tanda harga, adakah anda cuma nampak satu nombor ataupun anda nampak keseluruhan cerita di sebaliknya? Sebuah cerita tentang kos, persaingan dan nilai.